Hai semua, dalam video kali ini saya nak kata tentang rakam 5G di Malaysia, di mana Digital Nasional Berhad ataupun DNB telah menolak Telekom Malaysia untuk keluar daripada perjanjian akses dia. Nak tahu tentang implikasi dan juga analisis tentang benda ni? Kena tengok video ini sampai habis lah. Dan di Telekom Malaysia juga katalah dia keluar tu, dia tu valid ataupun perjanjian tu sah tu sekiranya dia keluar. Sebelum itu, jika anda belum subscribe, sila subscribe lah bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Okey, pada 25 Februari 2026, minggu lepas lah, Telekom Malaysia TM telah menandatangani perjanjian 3 tahun baru dengan pembangun rangkaian 5G kedua Malaysia, U-Mobile sebagai rangkaian pilihan untuk perkhidmatan rangkaian muda alih mereka lah, rangkaian 5G lah. Mereka pada masa yang sama membatalkan perjanjian sedia ada bersama DNB, Digital Nasional Berhad. Atas sebab berita ini, DNB telah mengeluarkan kenyataan pada 3 Mac bahawa mereka tidak terima pembatalan perjanjian akses tersebut dari Telekom Malaysia untuk Unify Mobile, Unify G. DNB menyatakanlah bahawa perjanjian akses tersebut antara TM dan DNB yang ditandatangani pada Oktober 2022, masa tu dekat tempoh tak pasti lagi lah. Masa tu mereka dah tanda tangani lah untuk nak dapat akses 5G. Perjanjian tersebut adalah sah sehingga Oktober 2032 ya. DNB katalah untuk pihak Telekom Malaysia membatalkan kontrak tersebut, ada syarat khusus yang perlu diikuti sebelum penamatan awal boleh dilakukan lah dan dipersetujui. Telekom Malaysia pula dia belum melaksanakan syarat-syarat penamatan awal untuk membatalkan kontrak perjanjian akses tersebut ya. Itu ikutkan apa yang kata oleh DNB lah. Oleh itu, perjanjian akses 10 tahun jika ikut yang apa yang DNB cakap tu masih sah, mengikat dan dikuasakan. Pihak DNB telah kata mereka akan mengambil langkah yang perlulah untuk melindungi kepentingannya ya. Dan dengan itu, berhak di bawah perjanjian akses dan undang-undang lah. Melindungi kepentingannya itu menghalang Telekom Malaysia untuk keluar daripada perjanjian tersebut ya. Sebab jika Telekom Malaysia keluarkan, dia punya income, pendapatan tu akan jatuh lah. Dan DNB bertambah bahawa mereka kekal komited untuk memastikan perkhidmatan, kestabilan, kepercayaan dan keselamatan rangkaian 5G tidak terganggu untuk semua pihak kepentingan lah, DNB dan juga pengguna. Atas sebab respon dari DNB, Telekom Malaysia TM telah mengeluarkan kenyataan pada hari samalah 3 Mac bahawa mereka telah melaksanakan hak kontraknya di bawah berjanjian akses 5G dengan mematuhi sepenuhnya syarat-syarat khusus mengenai penamatan awal serta keperluan yang berkenaan, dan ia juga berkaitan dengan modal di rangkaian 5G lah, second 5G network lah. TN juga bertambah bahawa keputusan ini dibuat selepas analisis menyeluruh terhadap semua hak dan obligasi perundangan sebagaimana diperuntukkan dalam perjanjian akses tersebut. Telekom Malaysia menegaskan bahawa notis penamatannya adalah sah dan mengekalkan sepenuhnya segala haknya. Sebab sekarang Telekom Malaysia dia nak keluar daripada DNB, tapi DNB tak bagi keluar pula. So, apa yang akan berlaku ya? Seperti anda sudah tahulah, TM telah ingin untuk balik ke rangkaian 5G kedua, iaitu U-Mobile. Tetapi DNB telah menolak TM untuk membatalkan perkhidmatan tersebut atas kepentingan DNB sendiri ya. TM berkata pula bahawa notis pembatalan tersebut adalah sah. Kedua-dua pihak
iaitu DNB dan juga TM lah, mempunyai kepentingan tersendiri masing-masing ya. Sebab tu Telekom Malaysia kata dia nak keluar dan DNB pula menghalang Telekom Malaysia untuk keluar. Untuk pengetahuan lah, TM masih mempunyai perjanjian sebanyak 65 tahun dan jika TM berbuat demikian, ia akan bermaksudlah bahawa DNB akan kehilangan pendapatannya agak banyak ya. Sebab kontrak yang DNB sign, yang TM sign dengan DNB adalah 10 tahun. Tetapi sekarang ni masih ada 6.5 tahun lagi lah untuk nak melaksanakan. So DNB akan kehilangan pendapatan lah. Sebab tu DNB halang Telekom Malaysia untuk keluar. Dan Telekom Malaysia memilih untuk balik dari DNB ke U-Mobile. Sebab saya pastilah bahawa pihak TM telah mengambil pengiraan di mana keputusan tersebut akan memanfaatkan pelanggan dan juga syarikat mereka ya. Sekiranya mereka menandatangani perjanjian dengan U-Mobile, mereka akan dapat jimat duit lah. Jika nak bandingkan dengan perjanjian bersama DNB. Buat masa sekarang lah, TM masih mempunyai kapasiti data prabayar prepaid sebanyak 127.3 juta ringgit bersama DNB pada 31 Disember 2025 lah. Mereka kata kapasiti tu agak banyak ya. 127 juta ringgit tu bermaksud mereka telah beratus terabyte data dekat sini. Dan sekiranya mereka berjaya tamatkan perjanjian, maka Telekom Malaysia akan hilang kapasiti tersebut lah. Oh, jika nak katakanlah harga tersebut jika bahagi dengan 20 sen 1 gig lah kan, dia akan jadi 636.5 petabyte. 1 petabyte adalah 1000 terabyte dan 1000 terabyte adalah 1 juta gigabyte ya. Beratus juta gigabyte dekat situ sebenarnya. Beratus terabyte dekat situ sebenarnya dekat situ. Dan kamu kena ingat ya, 1 gigabyte, 1000 gigabyte baru sama dengan 1 terabyte. Mereka masih ada 600 petabyte macam tu. Dan di mana semua tu akan begitu saja ya. Atas sebab pembatalan perjanjian akses tidak dibenarkan oleh DNB pada 3 Mac 2026, masalah bagi TM belum selesai. Proses tu belum selesai. Mereka nak keluar dari DNB, tetapi DNB tak bagi untuk keluar lah. Dan jika dapat keluar pun, 100 juta ringgit tu akan begitu saja ya. Agak banyak dekat sini sebenarnya kapasiti tu. Dan jika kira dengan 20 sen 1 gigabyte tu, maka boleh jadi beratus gigabyte. Bukan beratus gigabyte, beratus terabyte dekat situ. Boleh katalah bahawa kapasiti tersebut boleh guna sampai 3-4 bulan jika nak ikutkan pelanggan sedia ada lah dekat Unify Mobile. Itu pun ikut average data usage lah dekat situ. Ada kemungkinan bahawa Telekom Malaysia perlu menandatangani 2 perjanjian akses 5G dengan DNB dan U-Mobile pada tempoh yang sama ya. Ini bakal merupakan situasi paling teruk bagi TM kerana TM perlu bayar perjanjian akses terbanyak 2 kali ganda lah. Satu untuk TNB, satu lagi untuk U-Mobile. Jika resolusi tersebut tidak selesai, perkara ini akan merugikan TM lah dalam situasi kewangan. Tetapi, ia boleh memberi manfaat kepada pelanggan Unify Mobile sebab mereka boleh akses kedua-dua rangkaian 5G. Ini sebenarnya adalah satu peluang
bagi Telekom Malaysia ya, walaupun benda tu boleh merugikan Telekom Malaysia. Kalaulah TMB dia tak bagi keluar, dan sebab TM pun telah menandatangani perjanjian dengan U-Mobile lah kan. So dia kena ambil dua perjanjian pada masa yang sama. Itu merugikanlah TM. Apa yang berlaku untuk TM adalah tidak sama bagi U-Mobile ya. U-Mobile wajib keluar dari DMB kerana mereka merupakan pemenang untuk membina rangkaian 5G kedua. Sebab tu mereka kena keluar. Dan apa yang disuruh oleh kerajaan lah, apa yang kata oleh kerajaan lah, bahawa sesiapa yang terlibat dalam pembinaan rangkaian kedua 5G tidak dibenarkan sama sekali untuk menggunakan rangkaian DMB lah. Dan itulah saya kata, sekiranya Telekom Malaysia memasuki perjanjian pada tempoh awal dengan U-Mobile lah, semasa U-Mobile baru dapat tender tersebut lah, maka DMB boleh menerima pembatalan tersebut jika Telekom Malaysia dia keluar awal-awal. Tapi sekarang dia keluar dengan lambat lah, sebab tu je jadi kontroversi. Dan keadaan sekarang tu jauh berbeza daripada permulaan. Dan sebab tu DMB kata TM melanggar syarat mereka dan dia tak bagi keluar pun. Dan saya rasalah ini saja dalam video kali ini. Jika anda suka video kali ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe lah bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.